Macam mana nak pakai breast pump Goody G7 ni dalam baju? Yang utama, Mama perlu pakai dengan bra. Sebaiknya pakai nursing bra yang ada penutup macam ni. Kat bahagian atas macam ni. Supaya mudah Mama nak masuk dan keluarkan breast pump. So, pertama sekali, Mama kena pastikan nipple Mama berada di tengah-tengah corong. Macam ni. Kita tak nak nip Mama berada di sengit kat tepi macam ni atau kat atas. Jadi Mama adjust, pastikan nipple Mama berada di tengah. Baru masukkan dan pakai. Yang kedua, Mama perlu pastikan bahagian on button berada tegak jam 12. On button ni berada tegak jam 12. Tegak macam ni. Kita tak nak dia ke tepi sangat macam ni atau ke tepi ke sini. Biar dia tegak betul-betul jam 12. Itu adalah arah yang betul. Dan kedudukan motor pump ni pun kena tegak. Menegak, bukan jatuh ke bawah sangat atau ke atas sangat. Pastikan berada tegak 90 darjah macam ni. Dan semasa mengepam, pastikan kedudukan Mama menegak. Bahagian belakang Mama ni, semasa mengepam, pastikan Mama duduk tegak. Mama jangan sandar ke belakang atau tunduk ke depan. Selepas selesai mengepam, pastikan pump dah off terlebih dahulu. Dan Mama boleh tunduk ke depan sikit untuk pastikan semua susu yang dipump keluar masuk dekat dalam bahagian cup. Bila Mama nak keluarkan, Mama buka nursing bra semula dan keluarkan pump secara perlahan-lahan ke depan macam ni. Supaya susu yang masih berada dalam corong ni tak tumpah keluar. Happy breastfeeding!